Korang pernah tengok tak kes macam ni, yang mana aku highlight biru ni, website dia dah spike tiba-tiba dalam 2-3 hari ni. Sampailah korang punya disk usage out. Dia create file banyak-banyak, dia save dalam korang punya server, sampailah server korang spike, website tak boleh jalan. Dan kadang-kadang website boleh down. Pada side project aku banyak juga untuk cuci-cuci website ni. So hari ni aku nak pecahkan satu rahsia yang mana guna Lightspeed ataupun AIO. Geng-geng suka backup manual. Okay, so tukarlah backup tu kepada auto, pergi ke outsources lah, Google Drive ke, mana-mana cloud ke. Dan satu lagi yang mana guna Lightspeed, kita pergi bahagian Lightspeed, kita akan tengok bahagian JS. So bahagian ni, kalau kita tengok file ni 2-3 hari lepas, dia akan buat dia akan auto create file-file kat sini dan auto save kat sini sampailah server korang spike sendiri. So korang delete je semua ni. Tapi sebelum delete tu, backup dulu di Google Cloud ke, di Google Drive ke, ataupun mana-mana outsources lah. Sebab bila dah jadi macam ni, korang dah tak dapat backup dah. Sebab tak dapat backup, server korang dah spike. Website korang mungkin akan down sekejap lagi. So kalau kita tengok file ni, semua file-file baru semua ni. Yesterday, 13, 12, today, semua sehari-sehari dia akan save 2 file sebesar 1.65 MB, dalam lebih kurang 2 MB lah kalau dia deploy nanti. So file-file ni dia akan save sampai server korang spike. So benda-benda lah ni korang boleh delete. Tapi sebelum delete ada case dia jadi gila. Tapi nasihat aku, korang backup dulu, outsourceskan dulu backup dia. Sebab Google Drive dia free 15GB kan. So korang backup dulu kat situ. Tapi macam case ni 18GB, korang boleh check dulu benda lain yang mana korang boleh delete dan reduce dia punya space. Contoh, boleh pergi AIO. Biasa AIO biasa macam klien ni pun dia tak cuci dia punya previous backup. So backup semua ni boleh kurangkan lah. Daripada 18GB dah boleh jimat berapa GB ni. Ni 5GB, ini 1.5. Kalau deploy ni memang banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8GB boleh backup kat sini. So boleh kita jimat space. So buang 8GB ni dan backup kepada Google Drive. Okay, so barulah boleh delete file tu semua. Sebab ni dah akhir sangat lah, kita tak boleh buat apa dah sebab server dah spike. So kalau tanya hosting yang bagus, dia akan suggest dia check dulu apa masalah dan kadang-kadang dia tolong kita delete, dia tolong backup dan tolong delete. Tapi kalau kena dengan hosting cabuk, hosting pemalas, dia akan suruh upgrade server. So korang mati kat situ. Beberapa klien memang kena macam tu. Okay, salam.